Ah tu. Apa boleh? Ah. Ni kuah dia. Kuah dia. Cukup. Okey lagi. Bendi. Nak bendi. Abang pergi ambil kat tepi tu. Okey abang, cuba makan. Sedap. Sekejap. Favorite abang eh? Waffle? Favorite waffle? Belian ni. Apa ni? Lembutnya ni. Mana asal lembut ni? Hari ni buka puasa kat mana? Dekat Town Tani Parkland. Al-Irfan. Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 7. 7 berapa? Ada lauk ayam madu. Mana ayam madu? Mana bahagian tu? Bahan apa? Abang? Yang besar belakang Yang saya. besar tu. Hmm. Dia dekat Al-Irfan. Ah tu. Apa boleh? Ah. Ni kuah dia. Kuah dia. Cukup. Okey lagi. Bendi. Nak bendi. Abang pergi ambil kat tepi tu. Okey lagi. Ayam madu. Ha. Buang sikit. Okey tu. Ha. Ayam madu. Okey, letak kuah tu sikit. Kuah tu. Ha. Kecap. Adik nak bagi apa? Sama je. Ha okey. Ha ambil. Adik. Nak separuh. Okey. Buang sikit. Okey. Nak ayam goreng. So ni. Okey. Kita ayam goreng dengan telur dadar. Okey. Wafi. Ambil apa? Ayam madu. Ayam madu. Ini ada Bendi. Ini kuah dia nasi. Kuah madu dengan air extra jos. Wafa? Wafa apa? Nasi dengan Ayam madu. ayam madu. Ana pun. Air Milo ais. Tak, ni bendi abang. Peria. Ria goreng kan. Peria goreng. Mana Maria? Ui, pecah. Okey, abang, cuba makan. Sedap. Sekejap. Favorite abang eh? Wafa? Favorite wafa? Ada dua. Ha. Mesti kat nasi putih ni sikit. Okey, cuba makan. Sedap. Abang? Cuba makan bendi ya. Dengan air extra jos. Air extra jos. Sedap. Daddy pula ni. Sure, jom kita makan. Ya. Telur dadar. Sebab apa? Kita sebab Ambil telur dadar. Dan kuah. Ayam goreng. Kuah campur. Awak jangan terjegil. Jadi. I tried it.
Yang mana dia sedap? Tebal dia punya telur dadah ni. Yang Haris suka yang ni. Mana? Dia punya kuah memang sedap lah. Kuah campur. Dengan telur dadah dia jadi. Rasa? Kenyang apa? Apa? Sedap. Madu. Eh? Kenyang. Kenyang. Beti lah. Baik. Ya, betul. Okay, abang makan Meli. Abang nak? Tak. Cuba makan Meli. Ih. Sedap. Apa gigi kamu?